kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. So kita boleh teruslah ya. Okay, semua okey ya? Jangan breakfast ya? Okey, sorry lah, sepatutnya saya tadi slide pertama dan ada masalah sikit, so jadi next slide. Okey, terlebih dahulu saya kenalkan diri lah. Saya Suhani Yusof dari program pengurusan perosak dan penyakit Mardi Ibu Pejabat di bawah Pusat Hortikultura. So kami punya pendidikan lebih kepada tanaman sayuran dan juga buah-buahan. Okay, jadi saya nak tahulah background tuan-puan semua ni familiar dengan tanaman sayur, buah? Buah-buahan ada? Sayuran pun ya? Maknanya memang hortikultur punya tanaman lah? Ya. Betul? Ke ada yang padi? Padi tak ada. Tak ada. Okay, untuk hari ini saya akan sentuh untuk pengurusan perosak ni secara general untuk buah dan juga untuk sayur lah. Okay, actually kalau siapa yang biasa follow untuk IPM ni, kita ada pegawai yang biasa bagilah. So saya akan bagi yang kita katakan IPM yang basic, yang praktikal, supaya at least tuan-puan ada sedikit idea untuk IPM ni. Dan saya nak ketengahkan IPM yang kita kata praktikal, yang tuan-puan rasa tak ada give up. Ada setengah kadang rasa IPM ni susah, bagus tapi complicated. Sebab kadang orang tak nak pakai IPM, sedangkan IPM tu mudah aja. So saya akan cakap yang hari ini saya akan sentuh pengurusan perosak secara bersepadu, secara asas lah, apa yang tuan-puan kena tahu Okey. Ini adalah kandungan ceramah untuk hari ini. Kita akan sentuh apa tu pengurusan perosak bersepadu, apakah diagnostik perosak, iaitu elemen yang penting lah untuk kita jalankan IPM ni. Saya mohon duduk boleh? Boleh. Kepentingan diagnostik dalam IPM, macam mana kita nak kenal perosak, sebab ini antara elemen penting untuk buat pengurusan supaya pengurusan perosak tu lebih berkesan. Sebab kita tahu itu perosak apa, adakah perosak, adakah penyakit disebabkan oleh faktor-faktor lain. Kadang-kadang benda tu nampak, pokok tu nampak sakit tapi sebenarnya bukan perosak penyakit, mungkin juga lebih baja. So saya akan sentuh hari ni lah seterusnya secara detail lah pengurusan perosak bersepadu atau IPM. Kita highlight sikit kaedah pencegahan tu apa, kaedah penyembuhan, cabaran dalam pengurusan IPM. Saya akan bagi satu contoh lah, contoh teknologi IPM yang kita dah jalankan untuk jadikan sebagai, mungkin tuan-puan jadikan model lah untuk diguna pakai dan kesimpulan Okey, first sekali, apa itu pengurusan perosak bersepadu? Bersepadu maksudnya gabungan lah, maksudnya kita buat pengurusan secara menggabungkan beberapa komponen. Saya ni tuan-puan memang dah tahulah. So dalam pengurusan perosak ni bukan hanya yang lazim yang diguna pakai itu racun. Memang dia kesan, memang cepat, tapi kesan dia tu kepada kita berpokok dan dia tak lestari, dia tak boleh lama. Musim ni okey, musim next akan datang lagi. Sebab apa? Sebab kita tak integrate semua ni. Kita kena ada pantau, kita kena ada teknik-teknik perangkap. Bukan racun je, sebab kerana racun yang menyebabkan benda tu berulang-ulang. Kita rasa tak, racun tu tak kesan, nanti kita tahu racun ni, brand ni tak bagus, tak. Sebenarnya cara pengurusan kita tu yang kurang tepat. Okey, ini prinsip IPM. Kalau tengok pada gambar ni, kita kata guna racun bila perlu, pantau sepanjang masa. Apa maksudnya? Yang penting kita kena pantau, kita kena tahu apa yang masuk dalam kita punya kebun, pada punya ladang. Kita kenal apa yang punca masalah, barulah lepas tu kita perlu guna racun atau tidak. Kadang-kadang kita tak perlu guna racun pun. Jadi bila tak guna racun, pokok selamat, serangga bermanfaat pun boleh diselamatkan. Jadi itulah prinsip IPM punya. Maksudnya kawal perosak dengan cara bijak, selamat dan masalah. Yang penting guna racun bila benar-benar perlu. Kalau tengok pada kita punya piramid ni, tengok racun di atas sekali, di puncak.
Yang bawah sekali adalah pencegahan. Kita kena buat pencegahan supaya perosak yang biasa kata tanaman kobis kita kawal dulu, kita buat dia punya agronomic practices yang betul, kita pilih kawasan yang betul, crop rotation. Maksudnya kalau sebelum kita tanam kobis, next janganlah tanam sawi, kita giling supaya benda tu tak berulang-ulang, perosak tu tak datang berulang-ulang. Okay, tengok sini Selepas pada pencegahan, apa dia? Lepas pencegahan, kita buat dia punya decision support. Kita monitor. Lepas kita dah tak bagi dia masuk, kita buat macam-macam kaedah. Macam mana tahap dia punya kerosakan? Adakah okey? Kalau kata dia sampai ke tahap ambang ekonomi, dia tak boleh dikawal lagi, barulah kita akan masuk next punya komponen. Maksudnya yang last kali memang kimia kena masuk lah. Kalau tidak pokok akan semakin teruk lah. Okey, ini key point IPM. Yang pertama macam saya cakap tadi, cegah dulu sebelum perosak tu dia punya populasi dia meningkat lah. Yang kedua, pantau. Pantau tu penting. Macam mana nak pantau? Sama ada kita datang buat observation di lapangan tu terus, ataupun kita letak track supaya kita tahu, oh dia punya perosak ni dah datang, perosak ni dah tinggi. Daripada situ baru kita buat intervention. Apa tindakan kita nak buat? Adakah kita kena masuk racun? Ataupun sekadar boleh kita buat pruning pokok, kita thinning pokok, tak masuk racun lagi. Di situ, kalau kita betul kita buat decision, kita punya kos input racun tu memang boleh turun lebih pada 50% lah. Sebab kos input racun adalah salah satu kos yang menyebabkan kos production tinggi racun lah. Okey, ni sepanjang saya share ni boleh interrupt lah kalau nak tanya apa-apa Okey, ni macam saya kata adalah pemantauan. Untuk IPM yang penting kena buat pemantauan dan kena pasti apa yang ada dalam kita punya kebun lah. Selain pada itu, kita kena selain pada pantau kehadiran perosak atau penyakit, kena pantau juga cuaca. Sekarang tu musim hujan ke, panas ke. Sebab bila musim panas, kita tahu ada serangga-serangga tertentu datang. Kalau musim hujan ataupun lembap, penyakit akan banyak. So dari situ kita dah boleh agak apa yang kita boleh buat kawalan ke, pencegahan apa masih lagi boleh cegah, ataupun kita dah kena buat kawalan Kenapa saya nak tekan diagnostik perosak? Diagnostik ni adalah kenal pasti perosak. Maknanya at least kenapa? Bila kita dah tahu kita boleh diagnostik perosak ni, so kita tahu apa punca sebenarnya masalah tanaman kita. Kadang-kadang kita ni ada kes yang hantar sampel, dia kata ini ada perosak penyakit, dan kita tengok di makmal dan kita pergi ke ladang, sebenarnya tak. Sebenarnya dia stres, pokok tu stres, baja terlebih, ataupun masalah irrigation. Jadi benda tu bukan semua disebabkan perosak dan penyakit lah. Dia faktor-faktor lain yang kita kena. Jadi kalau macam tu, buat apa kita bagi racun perosak? Akan membazir je lah. Okey, apa kepentingan diagnostik? Supaya kita tahu pokok tu sihat, adakah sakit dan apa punca sakit. Dia punca pokok tu dia stres ataupun sakit ada banyak lah. Satu, kurang atau terlebih nutrien, kecederaan fizikal. Kita nampak kadang-kadang kita punya handling menunjukkan dia nampak macam keluar getah apa semua tu, kadang-kadang bukan penyakit. Tu kita handling lah. Serangan perosak, penyakit. Lagi satu tekanan abiotik. Abiotik ni panas, hujan, suhu semualah. Okey, ni contoh kalau tengok pada gambar rajah ni, kalau tengok pada pokok ni, tuan-tuan boleh nampak dekat daun. Kita nampak macam penyakit kan? Kalau kita bawa kita buat diagnostik, kita confirmkan, kadang-kadang tak ada apa-apa. Kalau tengok daun yang macam heat stress tu, itu sebenarnya panas. Lepas tu ataupun dia disebabkan kemarau. Kadang-kadang kerana lebih garam ataupun sejuk tu kita jarang lah kan. Jadi bila macam ni, kalau kita tambah lagi dengan racun perosak, pokok makin stres lah. Sepatutnya dia disebabkan oleh abiotik, tambah lagi racun perosak kimia, pokok tu makin teruk. Sebab tu saya kata interaksi tekanan dia dengan stres, tambah dengan bila stres juga, pokok ni dia ada signal tau, dia akan keluarkan signal menunjukkan dia sakit. Bila sakit ada setengah kulat ataupun perosak yang datang untuk mengurai dia terus, merosakkan dia lagi lah.
Jadi sebab tu kadang-kadang kita kena tahu sebenarnya dia tu sebab apa. Kadang-kadang kita belagak kalau kat ladang tu dalam musim panas, kadang-kadang jadi heat stress macam tu. Bukan sebab tu bila kita rasa dia tu sebenarnya penyakit, kita bagi racun. Sebenarnya dia sebenarnya panas. Bila bagi racun, pokok makin teruk lah. Okey, ni apa yang penting untuk pengusaha prostat, kita kena kenal dia. Satu, ciri-ciri dia. Sebenarnya kalau tumpuan dalam kata kebun sayur, kena tahu itu adalah serangga prostat punya simptom, ataupun ulat pemakan daun ke, pengorek batang ke. Sebab racun ni berbeza. Kalau yang pengorek batang, dia kena racun yang sistemik, yang lebih kuat. Jadi kalau bagi racun yang salah, kita membazir lah sebenarnya. Jadi sebenarnya kena tahu jugalah apa yang hadir di dalam kita lah. Lagi tu kita hidup. Kalau kata prostat tu macam kita lalak buah yang merosak dia adalah ulat dia yang inject tu. Kalau kita buat satu, kita bagi racun yang kita bagi racun harap dia ulat tu mati, tak. Dia sebenarnya kita kena perangkap yang dewasa dia. Sebab dewasa dia yang akan, dan dewasa tu lah kena tahu jantan atau betina. Kita kalau biasa tuan-tuan pakai metigenol, nak pakai tak metigenol karomon yang untuk lalak buah tu? Itu jantan je. Dia untuk jantan. Yang betina masih ada. So betina kena guna kaedah lain lah. Sebab yang merosak adalah betina, yang letak telur adalah betina. Jadi kita kena tahu kita hidup dah. Dan tingkah laku dia, macam mana dia makan, bahagian apa semua kita dah tahu lah. Ini semua basic je lah Okey, macam mana kita nak kenal? Ini sebab saya ni serangga prostat. Bagi semua, jadi saya mungkin banyak saya share simptom-simptom serangga prostat lah Kalau tengok daripada berdasarkan tabiat makanan, tuan-tuan boleh tahulah pada tanaman tu ini dirosakkan oleh apa. Kalau daun tu kita nampak macam lubang-lubang macam ni, biasanya ulat bulu, ulat buncas lah. Kalau macam ni daun ni kita nampak macam ada bintik-bintik, krepot apa semua tu, macam ni jugalah, trip. So kita tahu ini disebabkan oleh siapa. Bila kita tahu punca dia daripada apa, so racun prostat ni kita boleh bagi. Macam tuan-tuan ni kalau biasa dengan racun prostat dah tahulah. Kita tengok di botol tu dia akan tunjuk ini untuk pemakan daun, ini untuk penghisap daun. Racun memang berbeza, kalau guna tak akan berkesan lah. Sebab tak ada racun, banyak racun yang broad spectrum yang boleh kontrol semua, itu bahaya. Satu tinggi, lagi satu beneficial insect, rosak habis. So kita biar yang spesifik lah Okey, ini kalau pada kita juga selain pada simptom tu, kalau kita tak nampak apa yang datang merosak, kalau kita nampak ni lagi confirm lah, kita nampak ada ulat pada daun, kita nampak buah berlubang, ataupun kita nampak dia punya telur, ini telur ulat buncas lah yang makan ni, ini leaf minor. So ini memang mengonfirmkan kehadiran prostat apa, ini lagi lebih senang. Ini contoh-contoh pemakan daun yang biasa ada dalam tanaman horticulture khususnya. Kita boleh nampak ni, kalau kumpang biasa dia akan makan macam ni. Kalau jenis makan tepi ataupun makan secara besar ni biasanya belalang. Kalau ulat ni adalah kalau biasa tanam kubis, Plotella lah. Dia makan separuh, dia tingkat-tingkat, macam kita tahu. Ini daun berburu lah. Ni leaf minor macam ni. Ini ulat biasanya dekat mangga Okey, tompok-tompok ni biasanya kepinding nyamuk pada daun jambu biasanya. Jadi kepinding-kepinding ni biasanya menghisap. Jadi racun kita tahulah kita nak bagi apa, racun sistemik lah biasanya. Okey, ini contoh pun pada daun pisang lah. So kali ni kita nampak gulung-gulung daun pisang, kita tahu dah ni memang ulat ni sangat banyak. Tapi dia ada lagi satu lagi, ulat armyworm yang hitam tu, itu lagi teruk, dia akan masuk sampai dalam. Tapi kalau gulung kita tahu, so bila kita kenal lah, gulung ni pun gulung daun, so kita tahu racun apa yang kita nak bagilah ataupun boleh sekadar pangkasan je, so kita lagi senang kita punya kawalan lah. Ini contoh kalau yang saya kata tadi, penghisap cairan. Nampak tak daun dia? Daun cili ke apa, dia akan nampak macam kuning-kuning. Kalau berkedut-kedut biasanya ini semua punca, kebanyakan punca boleh menyebabkan
penyakit virus pada cili. Dia start macam ni dan kemudian kalau macam ni dia disebab mites. Mites ni senang kalau daun cili kita nampak dia punya batang petiol ni akan panjang. Kalau cili macam ni biasanya kena mites lah. So kita dah kena bagi racun mama lah. Ini kalau buah, dia ada buah. Kalau durian ini memang antara yang selalu kita jumpa lah. Pengurai ulas ataupun biji ini milbak. Biasanya kalau milbak ni, koya ni dia akan datang sekali dengan penyakit hitam ni. Jadi kita kalau bagi ni, satu kena kontrol serangga ni. Lagi satu penyakit ni, penyakit secondary ni lah, pelapuk hitam. Ni semua ni kalau nampak cili jatuh semua ni biasanya ada buah lah. Ini trip, ini semua sakit-sakit pest lah. Ni saya share ni sebenarnya penting diagnostik ni supaya kita ni kita tahu apa yang datang ke kita punya ladang ni kalau cakap pada dahan semua ni biasanya bora lah. Kalau yang selalunya kat ladang mungkin ni ananai. Ananai kita boleh nampak dia start daripada bawah dan makin lama pokok tu pun lama-lama kalau ni dia akan kuning dan mati. Ini putih kehadiran rosak. So kita nampak ni lagi senang. Ini kalau ini yang saya kata tadi yang dekat daun pisang. Dia kadang-kadang tak ada, kalau ada memang habislah. Kita punya pucuk pisang semua memang dia makan. Okay, ni kita kena tahu juga lah cycle. Maknanya kita nak buat kawalan tu yang mana. Kalau kenapa lalak buah kita bukan bagi racun je, kita kena bersih kat bawah. Kenapa kita perlu bersih? Sebab tu saya kata kita hidup. Sebab lalak buah ni, semua yang buah busuk ni dah ada ulat dia. Dan ulat dia ada kepompong dalam ni. Kalau kita bersih buah-buah ni, sempat dia jadi kepompong di bawah ni. So tak gunalah kita bagi racun kat atas, kat bawah ni dah selamat. Nanti dia akan keluar balik. Kita dia sebagai dewasa balik. Jadi lalak buah, kalau yang ladang yang ada lalak buah, yang penting adalah sanitasi. Kemas sampah-sampah atau buah-buah busuk di bawah. Sebab bila dia jatuh, dia dah selamat ke bawah dah sebenarnya. So buah busuk tu kita kena buang lah. Okay, ni cuma saya nak uji lah. Kalau untuk diagnostik, kalau tuan-puan pergi ke ladang, agak-agak kat sini, apa yang tuan-puan nampak? Apa yang boleh nampak kat sini? Kita nak tahulah berapa penting diagnostik. Apa nampak kat situ? Bergulung. Jadi nampak simptom ada ada apa-apa perosak kat situ tak? Bintik putih tak, itu memang daun tu punya ni lah, fisiologi. Ada nampak lain tak? Tak nampak Sebab tu penting diagnostik, nak kena pantau, kena telik tu penting. Sebab sebenarnya yang tadi yang tuan-puan nampak ini nampak tak ni? Ni ulat ni. Ini ulat dia. Ini ulat dia sebenarnya. Ulat dia pun bukan ulat. Jadi kalau kita tak kenal, kita pun apa racun kita nak bagi, kita tak tahu sebenarnya bukan batang ini kita tengok. Kalau kita bilang je lah, ini memang ladang yang kita buat kajian. Ini sebenarnya ini dia punya dewasa, dia punya ulat yang ni lah, yang nak ke dewasa. Ini anak-anak dia, habis daun. Mula kita tahu ni karat ke apa semua ni, rupanya ini anak dia. Ini mak dia bila dah besar, atau mak dia lah, kakak dia bila besar makan daun macam ni. So kita penting kita kena belik. Kalau ini tolong kata tak, dia tak nak kasi pokok. Nampak tak? Ada nampak yang pelik tak kat sini? Buih tu ada apa-apa ke? Sabun. Sebenarnya kalau kat ladang sebenarnya organik kalau banyak nampak daun ni, sebenarnya ni dalam dia. Dia penghisap daun, kita panggil spitter, maknanya air liur lah ataupun frog hopper. Ini memang kalau organik kita akan nampak dia punya besar, nampak daun. Bukan penyakit, bukan karat, dia punca dia. Kita nampak, tapi dia ni racun, kena tahu racun lah. Sebab dia boleh hidup dalam air liur ni. So itu dia punya perisai. Jadi kadang kita bagi tak jadi. Sebenarnya dia ada protect. Dia sama macam milibak tu kan, dia ada dia punya web
X tu sangat susah. Okey, jadi untuk pengusaha merosak sepadu, apa yang kita nak terapkan, lebihkan pencegahan supaya tak teruk untuk kita buat penyembuhan. Pencegahan ni apa yang pencegahan yang saya nak saya nak tekankan kat sini adalah, okey, kalau tengok dalam komponen IPM ada banyak komponen kawalan, biologi, macam itulah, dari segi predator, musuh semua jadi, parasita, ini semua yang kadang-kadang ada setengah ladang yang besar dia akan lepaskan kita panggil serangga bermanfaat ni. Ini kultura ni yang pencegahan sebenarnya kat sini. Kalau tengok kultura ni, kita tahu jarak tanaman yang betul supaya tak ada penyakit lah bila dekat. Tanaman seringan, tanaman penarik, kita kena tahu adakah tanaman yang kita letak tu penarik atau penolak. Takut kita makin memanggil-manggil. Lepas tu tanaman perangkap tu macam contoh kalau kita tanam kobis, perangkap tu adalah satu lagi tanaman yang family yang sama dengan kobis, kita letak di satu sudut lah supaya dia serang. Tapi tanaman perangkap tu dia lebih tetap menarik daripada kobis kita, supaya dia sempat lari ke sana untuk kita panggil perangkap lah. Nanti saya ada bagi contoh nanti Okay, lepas tu tanaman regu ni mungkin kita boleh tanam dengan macam tu lah, kucai. Sebenarnya sebenarnya tanam regu ni sama dengan tanam penolak sebenarnya. Lepas tu variety tu biarlah yang rintang yang tahan penyakit, sungkupan, guna mulching, sanitasi penting lah. Ni semua pencegahan. Fizikal pula kita boleh letak perangkap ataupun pagaran, struktur jaring. Ada setengah tanaman sayur terpaksa guna struktur jaring sebab dia tak boleh yang terbuka. Contohnya macam kadang-kadang cili kalau terbuka kita kena lebih pengurusan dia lebih lah. Perangkap lekit ni penting juga kalau biasa pakai yang kuning ni sebagai monitoring pun boleh, sebagai untuk trap serangga pun boleh. Okey, merumput ni pun antara komponen yang penting lah sebab rumput ni dah punca kadang-kadang tempat persinggahan setengah rosak ataupun penyakit. Kalau yang macam mengutip dan memusnah ni kalau sikit boleh lah. Jadi kalau kita buat pemantauan selalu, so kita tak akan teruk. Kita akan dia punya untuk macam kutip kita nak ambil sikit-sikit, kuning-kuning tu kita boleh buat secara sikit-sikit, tak besar-besaran Okay, kimia ni bila perlu saja Okay, ini contoh lah kalau pencegahan. Tuan-puan dah tahu lah, mesti biji benih tu mesti bebas penyakit. Dan yang baik macam saya cakap tadi lah, pemantauan, kultura, mekanikal, fizikal, biologi. Okay, apa yang maksudnya agronomi baik? Satu, kita air dengan baja yang disyorkan, jangan lebih air, jangan terlebih baja. Sebab baja berlebihan, kalau kata N tinggi, jadi penghisap daun akan datang. Dan bila baja terlalu tinggi juga, contoh macam kobis, dia akan menyebabkan dia punya dinding sel dia macam umur kecil, tapi kita push lah dengan racun AB tinggi, dia punya dinding sel semua tu dia tak boleh tahan. Nampak besar tapi dia tu sangat fragile. So benda tu lama-lama dia lagi senang dapat penyakit lah. Sebab kita pun ada experience bila kita bagi baja yang terlebih, nampak cantik mula-mula, lepas tu dia tak kuat. Dia dah macam kita panggil terlebih makan lah So membajak tanah pun penting ni. Membajak tanah ni untuk sebelum kita menanam, kita kena bajak tanah supaya kadang-kadang ada kepompong dalam ataupun apa-apa lah yang dalam tanah. Cacing nematod pun kadang-kadang kita kena concern jugalah dalam ni semua. Okay. Ada apa-apa ke nak tanya? Okay. Ini crop rotation penting Sebelum kita buat penanaman tanaman giliran, katalah kali ni kita tanam cili, next tu cili tu kita dah nampak dah datang, ada sikit datang trip, datang whitefly. Next tu nak tanam apa agak-agak? Untuk bagi stokkan semua tu. Nak tanam dengan tomato ke? Nak tanam dengan apa? Tanam apa yang sesuai sebenarnya? Boleh tak kita ubi? Ubi tu okey, dia ubi tu memang kata kat sini ini. Kalau kita nak bagi giliran, jangan tanam dalam satu family. Kata sekarang tanam cili, jangan tanam tomato, jangan tanam terung.
Ini satu geng. Bila satu geng, penyakit sama, perosak sama. Gilirkan dengan tanaman lain macam ni. Sama juga dengan kubis. Jangan tanam kubis. Lepas kubis sawi, lepas sawi kailan. Itu semua tu memang manggil. Kita potong dengan family lain. Ini contoh dia, family lain. Dia kalau kita tanam giliran, kita pun buat okey, lepas cili, tomato. Memang tak ada lah. Orang suka lah dia. Itu memang anak beranak dia juga sebenarnya. So kita nak tahu tanaman ni biar family dia berbeza. Kebersihan ladang ni penting lah, especially apa yang saya highlight tu rumput rumpai. Rumput rumpai ni memang tempat lah, tempat untuk penyakit lah biasanya akan duduk, ataupun perosak yang saking belalang semua akan duduk dekat rumpai lah. Kalau kita tak kawal ni pengusaha rumpai. Sebab rumpai ni dia bersaing, dia akan rebut nutrien, air. Lepas tu dia juga akan jadi persekitaran yang lembab untuk mikroorganism tertentu lah. Dia juga sebagai perumahan alternate kepada serangga perosak. Ini pun rumpai yang kita selalu jumpa lah dekat ladang. Cara dia sama ada buat tanaman giliran, tanaman penutup bumi supaya dia tak datang, buat sungkupan. Kalau mekanikal, sebab mekanikal ni kenapa perlu? Sebelum kita buat tanaman, kita akan prepare dulu batas. Maksudnya kita boleh masuk perancang buah ataupun macam basta, semua kita boleh masuk. Bila dah ada tanaman, kita tak boleh masuk racun. So kita kena buat mekanikal lah. At least misi rumput lah. Musuh semua jadi ni antara elemen untuk IPM ni biasa yang kita sebut lah. Apa yang kita kena tahu, apa yang serangga-serangga ataupun arthropod yang lain yang sebenarnya baik, kita tak perlu hapuskan lah. Macam kerengga. Sebab tu ni kalau ladang buah-buahan ada kerengga biar. Sebab kerengga ni dia boleh bunuh banyak perosak sebenarnya, especially yang pengisap daun. So kalau ada dia, memang dia dengan kita tak okey lah. Tapi kalau ada dia akan ada signal. Macam ladang pun dia ada signal, dia takut, dia tak datang. Cuba tengok kalau pokok yang ada kerengga, kurang kan perosak dia kan. Sebab memang dia dah ada signal dah. Ini kan nampak lalat-lalat yang macam pelik ni sebenarnya bagus, biar dia. Maknanya sebab tu kalau kita tak boleh bagi racun broad-spectrum, habis semua ni. Ni ladybird semua ni okey. Ladybird pula ada dua. Yang macam oranye bulu-bulu tu dia jahat. Kalau yang macam ladybird yang cantik yang merah tu, itu dah baiknya. Sebab ladybird pada dua lah. Ini pun bagus. Lepas tu lalabah ni memang bagus lah. Dia memang makan banyak lah mentadak. Ini contoh yang kita ada dalam, ini dia ladang buah Ini semua yang memang gambar kita lah, yang kita jumpa, yang kita tahu memang dia akan bantu. Ini dia ladang organik so kita tak ada racun langsung, tapi ada semua ni. Okey, buah kita tak kata tak ada langsung rosak, tapi masih seimbang, boleh lagi. Tapi kita biarlah semua ni. Ini ke perangkap lah. Kalau kita sama ada, kita akan letak perangkap hormon ataupun perangkap cahaya. Semua ni memang tak ada. Ini sebab ada apa komponen yang kita boleh buat selain daripada racun. Sebelum kita masuk racun, apa yang kita boleh syorkan tanaman regu ni yang saya cakap tadi lah. Mungkin kalau ladang sayur, kalau biasa dengan marigold, teh ayam, itu antara tanaman regu yang boleh kita syorkan memang bagus. Kucai sebagai penolak. Kacang hijau. Kacang hijau ni biasanya untuk sebelum kita tanam next cycle, kita akan letak pokok kacang dulu untuk sumberan tanah, dan juga untuk tutup ni lah dia untuk mikro-mikro yang bermanfaat lah. Lagi satu, kalau tuan-tuan pernah dengar manipulasi habitat. Ini biasanya kalau dalam IPM yang lebih detail, kita memang syorkan untuk jalankan pengurusan secara manipulasi habitat. Maksudnya kena macam mana? Kita involvekan dengan tanaman bunga-bungaan ataupun tanaman lain untuk selamatkan pokok-pokok tanaman kita, macam kobis ni yang kita letakkan marigold. Tujuan dia untuk apa? Untuk kita tingkatkan arthropod. Apa benda
serangga ataupun organisme yang bermanfaat, kita biar untuk jadikan dia bertambah dekat ladang tu. Jadi perosak ni akan kurang. Sebab apa? Ini yang tolong bantu ni lah, membunuh perosak-perosak ni lah. Jadi dia punya kesan dia, racun kita berkurang, kita menggunakan racun kurang. Ini apa yang kita boleh buat. Biasanya kalau pernah tengok di ladang-ladang, sekarang ni dah ada ladang di Sabak Bernai, di Tanjung Karang, padi kita dah tanam dengan tonera pokok ni. Untuk apa? Sebab dia sebagai tempat habitat ni lah, serangga bermanfaat untuk perosak-perosak padi. Ataupun dekat kelapa sawit pun tanaman ni juga kita pernah boleh nampak ni antara contoh pokok yang bernektar. Maknanya pokok macam tenera kosmos ada sini. Ini Tagetes, lantana. Okey, apa pokok yang kita nak jadikan sebagai tanaman bungaan untuk sebagai jadi mana bersih habitat tu, apa pokok, apa ciri dia yang kena ada? Pokok tu mestilah ada bunga nektar. Ni tapi tak semualah pokok ada pokok juga yang dia menarik juga sebenarnya. Kalau boleh tengok tenera ni, ada beberapa tanaman tak sesuai sebab tenera yang warna kuning dia menarik kutu trip sebenarnya. So kita tengok kesesuaian dengan tanaman kita lah. Tapi untuk secara general, untuk macam padi ataupun kelapa sawit, pokok ni memang sesuai. Ini so far yang saya boleh syorkan banyak marigold lah. Marigold ni dia selain pada boleh tarik serangga bermanfaat, dia juga boleh menarik nematod. Kalau tahu cacing nematod, kalau kita tanam pokok ni, cacing nematod akan boleh berkumpul di akar-akar ni lah, marigold. So dia ni sebagai kita panggil tanaman perangkap jugalah. Dan pokok yang kita pilih tu mestilah mudah dibiak. Lepas tu dia bukan host atau rumah pada serangga perosak. Maknanya jangan kita panggil untuk menambah lagi lah. Ini dia punya formula dia adalah SNAP. Maknanya pokok tu sebagai pelindungan untuk organisme bermanfaat lah. Dan dia menjadikan madu atau nektar kepada serangga-serangga yang baik tadi, dan alternate host kepada pokok tadi lah, alternate host kepada serangga bermanfaat tadi lah, dan menjadikan polen. Polen ni kelulut tu selain pada menjadikan polen, dia pun boleh bantu di ladang kita lah. Okey, ini contoh aplikasi kita panggil EE Eco Engineering yang telah diaplikasi. Ini kalau yang di bawah Mardi lah, kita tengok sini pokok tenera dan padi. Ini di Tanjung Karang, ini di Vietnam lah. Jadi kita nampak landscape pun cantik lah, selain pada boleh menyediakan tempat untuk musuh supaya jadi kepada perosak-perosak ni. Okay, kalau kobis, ini dia di Mardi Serdang. Kita tengok sini tenera untuk menjadikan sebagai flower street untuk tanaman kubis. Dan ini pokok deal. So kita buat pagaran macam ni, selain daripada cantik, dia juga boleh menjaga kita punya kubis ni. Kalau untuk makluman, masa ni kita memang rasanya macam tak pakai racun langsung lah. Jadi landscape pun cantik. Ini dekat luar negara yang menggunakan marigold. Okey, ni contoh tadi lah apa pokok-pokok yang kita boleh syorkan sebagai tanaman kontan selain pada yang tadi saya sebut lah. Maknanya kalau kita tanam kubis, biasanya pokok kita jadikan sebagai pokok perangkap. Pergi ke selain pada, maknanya dia lari pada kubis. Indian mustard ni dia punya volatile lebih kuat pada kubis, so dia akan serang Indian mustard lah. So ini memang banyak negara dah buat, Thailand pun dah buat, memang berkesan. So kalau ada sawi pun dia akan pergi ke sawi dan juga kailan. Jadi kita punya kubis dapat diselamatkan. Dan selain pada tu, nak kata untuk hasil semua ni, dia tak boleh dihasil lah. Kadang-kadang orang tanya, boleh tak terlalu menarik ni kita selang ni untuk hasil? Tak, kita kena korban jugalah. Ada yang korban, ada yang untuk selamatkan tulang utama kita. Macam kucai, kucai ni sebagai penolak. Ini kalau dalam kes ni, kucai yang terlalu menolak, kita dapat hasil. Sebab ini tanaman menarik, korban lah. Tanaman penolak ni, selain pada tanaman utama kita kubis, kita boleh dapat kucai sekali.
kita dapat Basil sekali dan juga Dill. Jadi tengok baiknya tak ramai penolak pula sebenarnya dia okey, tapi tahapnya tahap repellent berbanding dengan penarik. Kadang-kadang penarik dia lagi kuat. Tengok kita punya, dia nak buat manipulasi habitat ni, kita tengok space ladang kita macam mana. Kalau kecil-kecil ni kita boleh letak kucai. Kadang-kadang kita nak uruskan kucai, kadang-kadang kucai pula yang lebih macam kita concern lebih pada kucai. Tengoklah, kita tengok keadaan dia, space lah. Jadi kalau basil ni pun tengok juga, kalau basil dengan kucai dengan kubis okey. Kalau kata basil ni pula kita letak dengan pokok yang ada pokok buah. Pokok buah yang contoh macam jambu ke apa, kita tak basil. Sebab basil ni dia sebenarnya dia boleh menghasilkan bau yang dari dalam buah yang mana metriginol tu. Dia hasilkan oleh basil ni. Jadi kita tengok tanaman tu sebenarnya. Dia benda ni tolak tertentu dan kadang-kadang menarik juga. Tapi so far yang kita guna marigold tu boleh. Indian mustard sebenarnya okey untuk korbankan Indian mustard. Cuma Indian mustard ni kalau orang cakap mahal, tapi kita buat satu space untuk Indian mustard, dia akan pergi Indian mustard memang kuat. Indian mustard memang kuat berbanding dengan pobis. Ini dalam konteks pobis lah Sebab kucai ni dia memang takkan ada serangga ataupun yang akan makan dia. So kucai ni pun kucai marigold Indian mustard. So far kita yang kita test lah. Ini kelebihan dia, satu memang kawalan proses tu jadi. Bila kita tanam pokok-pokok bunga ni pun dia boleh kawalan hakis. Lepas tu boleh juga jadi sebagai eco pelancongan lah. Kita tengok cantik kan. Selain daripada cantik, kita mungkin ladang-ladang yang besar tu tak sure lah nak buat macam tu. Tapi kalau tengok kes di Vietnam semua, dia memang buat besar-besaran dan ada flower strip, memang cantik juga. Cantik dan juga ada hasil yang tinggi lah. Okay. Jadi kalau kita dah buat semua tadi, komponen semua tadi, kita dah buat pencegahan, kita dah pantau, dan masa dalam pemantauan tu kita tengok masih lagi populasi rosak penyakit ni kita panggil aras ambang ekonomi. Dia kalau tak kontrol ni memang akan lagi worse. So kita akan terpaksa start dengan kaedah penyembuhan. Masa ni penyembuhan akan masuk. Jadi penyembuhan yang kita show yang pertama adalah biopesticide. Kita start dulu dengan biopesticide. Macam kami punya kes untuk kubis, kita tanam kubis tanah rendah. Kita buat kubis Cina kita memang kita turunkan 50% penggunaan racun rosak. Kita start dengan biopesticide dan kaedah pencegahan lain lah. So BT ni kalau kita jumpa ada ulat-ulat beruncas yang lain, kita start dengan BT. BT ni masih biopesticide lah, bakteria Lepas tu kita gilakan dengan minyak neem, bawang putih, abarol. Ni abarol. So kalau anda kata kita dah buat 1-2 kali seminggu 2 minggu nampak masih okey, kita teruskan. Kalau nampak masih serangga tu makin meningkat, kita terpaksa masuk racun kimia supaya kena buat penyembuhan secara cepat daripada hasil tak dapat langsung. Jadi biasanya kalau kita start dengan pencegahan, kita monitor, kita boleh selamat tanpa racun. Memang kami punya kubis Cina tanah rendah, racun kita memang turun 50% daripada konvensional. Jadi kos input racun tu memang tinggi sebenarnya. Ini kita masuk bila memang tak boleh kontrol, kita terpaksa masuk. Tapi kita masuk ni pun kita kena tahu PHI dia. Kita guna at least 2 minggu sebelum harvest dah kena stop Bila kata dah turun 2 minggu sebelum tu, kalau rasa tak confident, kita masuk balik biopesticide. So nanti bila kita harvest tak ada residu untuk kita punya cairan. Dan kubis kan kalau kita tahu lah, kubis ni kalau ni orang tinggi pakai racun banyak. Tapi sebenarnya boleh kontrol ya. Okey, ini kuis lagi. Apa beza tiga-tiga ni? Kita tengok apa beza. Apa beza, apa yang sama? Nampak tak? Untuk racun lah kan, kalau kita nak guna racun lah. Saya bagi ringkas pasal racun, ada detail lagi, tapi saya bagi list ringkas lah. Kalau kita nak guna racun, nak beli racun,
Okay, imidacloprid ni saya kata racun untuk penghisap daun Apa beza nak beli? Boleh beli kita ulang-ulang kita giling untuk tanaman. Maknanya okey, 2 minggu ni kita 3 minggu kita pakai yang first Confido, next kita tukar Solomon, lepas tu kita tukar yang level 1. Okey tak macam tu? Okey. Bazir, dia sama, dia sebenarnya perawis aktif dia imidacloprid. Sama. Beza dia nama je. Jadi katalah 3 kali ni kita pakai Confido, yang sama kita tengok tak berkesan. Lepas tu kita tak apa tukar Solomon. Sama je, dia imidacloprid juga. Jadi kalau nak tukar terus perawis aktif dia, AI dia, bukan imidacloprid, kita tukar yang lain. Okey, kalau macam ni ini imidacloprid ini imida acetamiprid, ini temmetozam, ini bupresnil, semua untuk penghisap daun. Kat sini apa beza, apa sama pula? Ada tak nampak? Jadi memang beza betul lah. Ni kes macam daun, okey lah, daun cili kita ada whitefly, kita guna ni. Okey tak kita gila 3 ni? Sebab bahan tak sama dah. Imida lain, acetamiprid lain, temmetozam pun lain. Kalau benda ni berkesan, okey, kita boleh giling. Tiba-tiba tak berkesan juga, tak, dia sia-sia juga. Sebab dia di bawah kumpulan yang sama, iaitu neonicotinoid. Maknanya dia akan racun sistemik yang akan diserap dalam tanaman, dia ganggu saraf. Dia andai kata tu lah, kadang-kadang populasi whitefly ni teruk sangat, tukar daripada Confido, kita kata okey lah Confido, imida, tukarlah kepada Clipper, acetamiprid. Tak jadi juga. Kalau masa kes macam kita tukar buprofezin, maksudnya mode of action dia lain. Tukar terus, yang ganggu dia punya insect growth regulatory. Kalau kes yang tak jadi-jadi, dah bergilir dengan alika semua sepanjang kita punya penanaman, kita terpaksa ambil tindakan tukar azatin. Ini memang dia punya, ini ganggu saraf, ini kita kacau dia punya supaya anak dia tu lambat berkembang. Dia macam ni lah racun, kadang-kadang bukan tak jadi, dia sebab populasi sangat tinggi. Kalau populasi rendah, Confido saja bergilir dengan biopesticide menjadi dah. Kalau dia tinggi tu kadang-kadang bertukar 3 kali AI yang berbeza pun tak mati. Kita kena tukar terus kumpulan mode of action, tindakan dia daripada ganggu saraf, kita ganggu pula anak dia pula. Dia macam tu. Dia sebenarnya racun macam tu lah sebenarnya. Bukan tak jadi. Semua racun rasanya okey je. Kita punya pengetahuan tentang racun lah, supaya kita tak bazir Especially untuk cili, saya tahu memang siapa yang tak ada cili, cabaran sangat tinggi lah. Kalau tak jadi, berbulan-bulan racun beli dah habis, pun tak jadi lagi, hasil tak ada pun. Datang juga, lepas trip, buat fly, lepas tu benda yang boleh teruk datang dah. Datang penyakit, virus, habis, pokok dah buang habis. Okay, ini untuk IPM ni, apa yang menyebabkan kadang-kadang orang tak nak pakai, saya pun tak sure lah. Mungkin tuan-puan rasa okey tak IPM ni kalau nak buat? Tuan-puan buat tak kalau dekat ladang masing-masing? Susah tak rasa? Macam tak pakai racun lah, memang tak bergantung dengan racun sangat lah, kita kurangkan guna racun. Okey tak? Tuan-puan rasa okey, boleh buat? Saya pun memahami. Saya memahami kenapa orang tak nak pakai IPM. Nampak macam susah lah kan? Complicated, aku nak masuk serangga lah, buffer semua jadilah semua. Lepas tu nanti kos nak start dengan nak lepaskan serangga baik lah semua. Itu susah kan? Sebenarnya benda tu bila kita dah memahami, tak susah. Jadi untuk saya lah, saya tahu ada tim lain yang lebih detail berkenaan IPM yang menggunakan kawan biologi. Saya kita panggil apa tim yang guna basic bersepadu secara praktikal, supaya tuan-puan rasa tak libat nak pakai. Tak macam rasa IPM ni kita start daripada macam kita pergi saya bagi yang basic spec. Basic spec, supaya lepas tu rasa dah pandai, tuan-puan masuklah yang lebih detail-detail tu. So kita rasa lebih yakin bila kita dah ada pengetahuan pasal IPM ni Ini contoh teknik IPM yang kita buat di kubis Cina Tanah Mudah. Okey, untuk sini je saya kata tadi lah, kita tahu IPM ni memang mesra alam semua, cuma dia
kita tahu dia tak bergantung pada, semua orang tahu memang IPM ni bagus, selamat semua. Cuma dia cara dia berfungsi tu. Okey, ni saya cakap tadi lah. Maknanya IPM ni dia boleh kurangkan risiko rintangan memperosak. Jadi tak ada sisa bagi MRL, semua pemantauan awal semualah. Yang isu dia sekarang dia, kenapa perlu IPM praktikal untuk yang basic awal ni? Sebab memang kita tahu pelaksanaannya agak mencabar bagi petani kerana memerlukan kemahiran khusus, lebih kompleks, berisiko berbanding kaedah kimia tradisional. Jadi kita nak bagi lebih kepada permulaan IPM. So tuan-tuan rasa IPM ni sebenarnya bila kita combine semua tu, benda tu je. Jadi ini kita punya kelebihan teknologi. Bila teknik ni untuk kobis, maknanya pertama dia lah untuk kobis Cina lah, kita bagi tanah rendah. Lepas tu kita punya hasil, kita punya pengurangan kos input racun 50% daripada kaedah yang saya kata agak simple tadi, yang saya terang tadi tu, 50% kurang. Saya rasa penjagaan ni pun tak adalah bumi, mana kita pun tak adalah kata kita perlu lepaskan apa tak. Kita make sure saya lebih tekan kepada pencegahan, macam mana kita prepare land preparation, perangkap semua, tanaman yang biasa guna marigold. Lepas tu pemantauan, tengok tak perlu lagi, saya tak masuk lagi, saya masuk pesticide. Bagi pesticide saya bolehlah jadikan sebagai pencegahan. Tapi kalau racun kimia, kuratif je untuk kawalan je, bukan pencegahan. Ada setengah saya tahu orang akan buat 2 minggu sekali racun berkala. Racun masuk, sepometrin masuk, desis. Dia jadi sebenarnya racun kimia ni kita bukan pencegahan dia untuk treat saja. Bila dah tak boleh sangat. Okay, ini contoh SOP yang kita buat IPM tanah rendah lah. Maknanya kita mula daripada pengusaha tak bening lagi. Dekat sini, dekat rumah semayan pun kita dah jaga. Kita make sure rumah semayan tu selamat. Tak ada langsung penyakit, especially dia kalau COVID ni dia penyakit akar. Penyakit apa tu, kita panggil apa, lecuh anak pokok. Kita make sure situ kita boleh pakai. Start dengan trichoderma. Kita kalau terus kita masuk dengan tiram, tapi dengan low dose lah. Susun jaring, bekas tanaman semayan yang bersesuaian. Okay, biopesticide boleh kita sebagai pencegahan. Sementara dia tak dipindahkan ke ladang. Sebelum pokok ditransfer tu dalam 7-14 hari sebelum tanaman, penyediaan ladang ni penting lah. Lokasi tu penting. Lokasi untuk kata kubis tu kita tahu dulu tempat tu kita tanam apa. Adakah tempat tu kita memang pernah tanam kubis 4-5 kali? Mungkin bahaya juga tu sebenarnya. Kita mungkin kena selang dengan tanaman lain dulu, crop rotation. Kita baru boleh itu dia pilihan lokasi lah. Tanaman giliran. Lepas tu tanaman regu kita boleh start awal, kita boleh tanam siap-siap lah marigold. Jadi sebagai maknanya kalau ada yang matut dah tanam tu, dia dah boleh pergi ke tanaman regu kita marigold tu lah. Ni sistem pengairan, saliran ni penting. Kalau kubis, kalau terlalu terendam, tahulah dia ada penyakit soft rot. Soft rot tu lah yang jadi masalah utama untuk kubis lah, yang jadi hitam dan busuk tu lah. So kubis jangan terlebih air tak boleh. Terkurang air memang tak boleh lah. Kubis dia memang perlu air, tapi kita kena pandai tengok lah. Jangan terlebih bertakung tak boleh sungkupan. Okay. Lagi hardening, pelasakan anak pokok daripada tempat semayan sebelum kita pergi ke batas, kita kena buat pelasakan anak pokok supaya dia tak terkejut. So kita letak di luar dalam at least seminggu sebelum ni kita keluarkan pada tempat semayan supaya dia boleh lagi kuat di batas. Kalau direct terkejut pun dia jadi sistem imun dah rendah. Memang masa tu sangat cepatlah untuk penyakit datang. Kita habis penanaman, semua dah kita buat tadi, semua kaedah tadi. Pembersihan ladang, maknanya lepas tu kita kena bersihkan balik ladang tu untuk next. Ini benda ni penting lah. Okey, ini yang apa yang kita dapat daripada kita punya pemerhatian beberapa kali lah untuk tanaman kubis Cina. Kita boleh nampak sini. Kenapa penting kita nak tahu di fasa semayan apa yang trigger pokok. Pada fasa anak pokok, macam ni sebenarnya kita dapat monitor lah. Apa yang kita kena ambil tahu. Okey, masa anak pokok ni yang sebenarnya bagi saya merah ni apa tahu? Merah ni yang paling kita kena cakna lah.
Tengok kalau anak pokok ni dia bukan penyakit lain pun, dia lebih pada siput cengkerik. Memang sangat. Jadi masa ni kalau tempat kita tu, kita dapat ini batas kita tu apa yang kita kena jaga supaya cengkerik dengan siput tak datang. Macam siput kita akan masuk sipotox lah. Cengkerik ni susah kan? Cengkerik dia makan pucuk. Dia potong anak pokok, patah. Ini boleh kita kena sulam. Kalau kita tak kontrol dia bersulam, malam dia datang. Esok dia okey, siang okey, esok malam dia datang. Kita kena make sure keliling kita tu, rumpat-rumpat tu tak ada. Dia memang duduk kat situ. Macam, tapi benda ni biasalah cengkerik ni kita akan menyulam juga, tapi nak kurangkan risiko cengkerik tu merumpai sebab dia memang duduk kat situ. Racun yang kita bagi pun kita bagi pada lebih pada rumpai. Sebab dia anak pokok kan, kita bagi cypermethrin, kita bagi yang lebih kuat untuk cengkerik lah. Okay, yang lain biru ni kita anggap minor lah. Okay, reput daun. Okay, bila dah fasa penanaman, kalau kubis kalau kubis tanah rendah, kalau tanah tinggi tak ada lah ni. Kalau pernah jumpa Helula undalis, pemakan kepala kubis, pernah jumpa. Protella pernah tahu? Protella ulat apa, belakang intan yang makan daun kubis nampak bertingkat-tingkat tu, tak habis. Tak pernah nampak pula. Pernah tanam kubis Oh tak pernah, okey. Kalau kubis ni, dia ada beza. Kalau dekat tanah rendah, dia yang semerah ni kenapa? Yang ni semua orang datang lah. Ulat ratus semua biasa lah. Helula undalis ni, kalau dia datang, dia makan kepala kubis, tak ada lah. Tak ada kepala tu, tak ada lah kubis tu. Tapi tanah tinggi tak ada Kalau Cameron semua tak ada benda ni. Jadi kalau nak tanam tanah rendah, okey je. Kena concern dekat sini, Helula undalis ni. Sebab tu saya merahkan dia. Benda jadual macam ni, kita kena tahu sebab kita tahu di ladang kita tu ada apa. So apa benda yang kita nak lebih, ada apa benda yang kita nak mild punya concern Tengok makan kat sini ni, merah-merah ni semua yang ni Helula, Protella. Ni semua ni memang yang merosakkan daun lah. Okey, bila ujung kita tengok apa yang serangga dah okey. Bila nak tuai ni, serangga pun dia tak makan daun dah keras semua tu. Lebih kepada dia jadi penyakit lah pula ujung ni. Jadi kalau kita ada pengetahuan tentang racun, ujung ni kita lebih concern kepada fungicide. Ataupun kalau nampak raput lembut, bakteria kita kena buang. Kalau kubis dah nampak yang busuk tu, kita kena buang jauh lah pada tu. Sebab dia boleh jangkit yang lain. Bakteria kita tak ada ubat Kalau fungus kita ada ubat kulat. Ni saya tunjuk apa yang kita buat lah. Ada banyak benih, apa yang kita buat untuk kubis. Macam mana kita jaga, kena duduk dalam semayang, kena ada suku jaring. Sebab kenapa ini, masa ni pun cengkerik, siput tak datang sebab kita ada ni kan. Cengkerik dia boleh lah lompat. Dia lah yang punca semua ni. Okey, lepas tu bila ada cengkerik tu, bila terbuka pun ada penyakit juga sebenarnya. Serangga lain datang, macam whitefly pun datang. Okey, buat semayang kena bersesuaian dalam tapungan. Macam mana kita jaga supaya tak ada penyakit akar, lecuh anak. Okey, ni kita buat dalam ni kita sebelum kita perlu racun kimia. Tapi so far eksperimen kita baby set je. Kita pakai baby set je. BT atau Potagoderma. Sebab dia ada jaring kan. Okey, ni bila bila penyediaan ni lah saya masukkan tanaman yang first kita kena tanam, tanaman giliran, tanaman kacang untuk suburan tanah. Lepas tu ini prosedur standard lah untuk penanaman Sukupan plastik semua, pengairan Okey, bila masa penanaman ni lah kami tanam kucai. Kita ada buat marigold. Masa untuk ni paling kritikal lah. Okey, sini sampai rosak. Ini penanaman di ladang. Kalau kubis Cina dalam 65 hari lah. Sepanjang ni kita akan bergilir pesticide sehingga sebelum tuai Ada apa-apa tak sini? Sini kita ada, macam ni kita buat pemantauan. Okay, kalau macam saya kata tadi Protella, kalau kita pergi ke ladang, kita jumpa dalam 4 ekor bagi umur dalam 1 ke 5 minggu, itu dah consider kena masuk racun lah. Selagi tak sampai aras ambang ni, kita boleh
boleh periksa siap lagi. Tapi kita dah jumlah macam itu ni maksudnya aras ambang ekonomi. Kita dah masuk racun kimia. Macam pengorek pucuk yang saya cakap tadi tu, walaupun seko, kita dah jumpa seko je, kita dah kena masuk racun kimia. Okay, ini dia bila dah habis, ni lah lepas tuai apa yang kita kena buat. Oh, dah ada. Okay, so kesimpulan dia, apa yang kita kena buat, satu yang saya nak share, IPM ni, pengusaha proses bersepadu ni penting supaya kita satu memang nak kurangkan kos racun, penggunaan racun, masalah alam. Lagi yang saya tekan tadi yang praktikal supaya tuan-puan boleh rasa nak guna pakai. Tak susah kan sebenarnya yang basic ni. Di sini tak nampak kan saya masuk apa-apa elemen tu. Kalau tuan-puan dah lagi advance, boleh lepaskan macam takograma semua tu, itu baguslah. Dia akan ada cost tapi dia punya lestari tu lagi baik. Kita masuk beneficial. Kadang-kadang yang rasa-rasa kalau yang kawan biologi ni tak perlu langsung racun. Macam basic, kita panggil basic spec praktikal IPM ni masih ada racun di ujung-ujung ataupun kena selangan. Tapi bila untuk makluman, kami punya hasil MRL memang kosong lah. Memang kosong. Nak berbanding dengan konvensional dan dia 55% input racun memang kita kurangkan. So saya rasa itu yang saya nak share ini. Kalau ada apa-apa yang tuan-puan nak kongsi atau nak tanya. Puan, saya nak tanya ni.